Hari tu kita orang pergi satu resort. Nama dia Tamu Eco Lenggeng. Mungkin ramai tak pernah dengar pun nama tempat Lenggeng. Sebab itulah korang kena datang sini. Tak ramai orang sebut, very underrated, sangat-sangat tenang. Siapa yang cari tempat yang peaceful daripada KL tu, datanglah kat sini. Bayangkan, buka je pintu bilik, ini view kita dapat. Lokasi dia tak jauh pun daripada KL. Kita orang tak boleh solat jamak pun, walaupun perjalanan tu lama sikit lah. Sebab kita guna jalan kampung, slow-slow je. Bilik dia ada dua jenis, sesuai untuk family. Kalau tengok design selang-seli ni, dua jenis bilik lah. Satu bilik untuk 4 orang, satu bilik lagi untuk 6 orang. Yang bilik untuk 4 orang ni, satu katil kat tengah, lepas tu kat tepi ada day bed, boleh pull out untuk tambah lagi seorang. Mungkin nampak macam kecil sebab ada dinding belakang ni kan, tapi sebenarnya ni adalah partition je. Dekat belakang ni ada working desk dengan tempat nak gantung. Paling unik dekat atas ni, diorang bagi air dalam labu sayung tau. So air tu agak dingin lah. Lepas tu ni pula tandas dia, ya Allah, siap ada mini garden lagi dekat dalam. Overall bilik ni memang selesa lah untuk 4 orang. Kalau untuk 6 orang, design dia sama je, cuma beza dekat atas ada loteng. Ada lagi satu katil, so boleh tambah lagi 2 orang. Diorang siap ada bagi starry light lagi malam-malam kalau nak ambil feel. Tapi cuba tengok bilik ni betul-betul. Korang perasan tak, bilik dia tak ada TV? Sebab memang tak perlu pun. Datang sini kan nak relax, nak tengok nature kan. Tengok ni kolam dia, ya Allah cantiknya view dia sebab dekat lereng bukit. Lepas tu boleh turun dekat bawah, dalam 3 hingga 5 minit berjalan korang akan jumpa sungai macam ni pula. Tapi kalau tak larat nak pergi sungai ni, mandi kolam ni pun okey je. Sebab diorang ambil air bukit juga. Nak ambil vibe, nak bergambar, dia banyak viewing point yang korang boleh pergi. Tapi at the same time tak adalah tengok je benda ni kan. Diorang ada juga sediakan macam-macam game. Ada meja pool, meja foosball. Ini apa? Hoki nama dia. Ada dart. So yang mana tadi tak tahan nak tengok TV waktu bercuti tu, dekat sini ada je TV besar. Sambil makan-makan pun boleh tengok TV kat luar ni. Budak-budak pun confirm suka datang dekat sini. Diorang ada playground macam ni. Lepas tu ada mini petting zoo. Ada kambing, arnab, itik. Ni boleh pegang tau. Cuma kita orang lah tak berani. Malam-malam diorang pasang campfire. Boleh lah bakar marshmallow bagi cair tu kan. Nak dinner boleh add on, tapi kalau breakfast memang complimentary. Tapi bukan setakat family je. Kalau ada group nak buat team building pun sesuai. Diorang ada dewan besar macam ni. Kalau nak solat berjemaah pun ada surau. So korang boleh lah try stay dekat sini. Kita orang dah tag account diorang, ataupun korang boleh je pergi dekat laman web tamuecolenggeng.com.